John, terima kasih atas kerjasama Anda. CIA juga satu kerjasama yang luar biasa dan berterusan. Rakyat Amerika dan terutamanya tentera kita yang berani, pada hujung minggu Paskah ini, Angkatan Tentera Amerika Syarikat sekali lagi membuktikan mengapa kita adalah pasukan tempur terhebat di dunia. Dalam dua operasi pencarian dan penyelamatan tempur yang luar biasa yang dijalankan di wilayah musuh di Iran, para pejuang kita melaksanakan misi dengan kemahiran, keberanian, dan ketepatan yang mengagumkan. Dengan pejuang-pejuang yang dikerahkan oleh Presiden, mereka menjadi tidak dapat dihentikan. Apabila penerbang Amerika jatuh di tanah musuh, pasukan kita dan Presiden tidak teragak-agak. Operator khas disokong oleh kru elit dan profesional perisikan marah dengan pantas dan tegas di kawasan pergunungan yang berbahaya di bawah ancaman berterusan. Daripada pasukan Iran yang semakin menghampiri. Akhirnya, ia hanyalah ancaman lemah daripada Iran. Dan hari ini, seperti yang disebutkan oleh pengarah CIA, tentera Iran, dan kita tahu tentang itu, berasa malu dan terhina, dan memang sepatutnya begitu. Sekarang, ini bukan operasi rutin. Ia adalah misi beresiko tinggi dan bernilai tinggi yang dijalankan di tengah-tengah wilayah musuh. Ini bukan sekedar satu gerakan mara kecil di Iran. Ia adalah satu serbuan jauh ke dalam Iran, melibatkan serangan yang diselaraskan untuk menumpaskan ancaman, taktik penipuan untuk melindungi pasukan kita, dan penyelarasan sepenuhnya antara operasi udara, darat, dan khas. Orang Iran masih tertanya-tanya sekarang, bagaimana orang Amerika berjaya melakukannya. Seorang juru terbang yang ditembak jatuh berjaya melarikan diri daripada ditangkap selama lebih daripada sehari mendaki rabung yang curam sementara diburu oleh musuh. Apabila akhirnya dia berjaya mengaktifkan transponder kecemasan, mesej pertamanya adalah ringkas tetapi kuat. Apa yang dihantar ialah satu mesej, Tuhan itu baik. Pada saat pengasingan dan bahaya itu, iman dan semangat juangnya bersinar. Lihat, dia telah ditembak jatuh pada hari Jumaat Agung, bersembunyi di dalam sebuah gua yang gelap di dalam celah sepanjang hari Sabtu. Dan akhirnya dia telah diselamatkan pada pagi Ahad. Dia terbang keluar dari Iran ketika matahari terbit pada pagi Ahad Paskah. Seorang juru terbang yang dilahirkan semula, semuanya selamat pulang, seluruh negara bersorak gembira. Tuhan. Walaupun menghadapi tembakan musuh dan keadaan yang amat mencabar, tentera kita telah membawa pulang semua rakyat Amerika. Tiada nyawa rakyat Amerika yang terkorban. Kita tidak tinggalkan sesiapa pun dan itu bukan nasib semata-mata. Ia adalah hasil daripada latihan yang tiada tandingan, teknologi yang unggul, etos pahlawan yang tidak dapat dipatahkan dan ketabahan rakyat Amerika yang luar biasa. Taktik, operator, juruterbang dan pasukan sokongan bertindak hampir sempurna di bawah tembakan musuh dan mereka amat mematikan. Tanya saja, mana-mana askar Iran yang pernah cuba mendekati juruterbang itu sebelum atau semasa misi tersebut. Kematian datang dari atas. Tentera kita telah mengubah satu tragedi yang berpotensi menjadi satu demonstrasi yang hebat tentang keazaman dan keupayaan Amerika. Beginilah rupa kecemerlangan pasukan beruniform. Tetapi jangan silap, tiada satu pun daripada ini akan menjadi kenyataan tanpa kepimpinan berani dan ketegasan yang tidak goyah daripada Presiden Donald J. Trump. Sejak saat penerbang kita ditembak jatuh, Presiden Donald J. Trump telah menjelaskan bahawa kita tidak akan meninggalkan sesiapa pun di belakang. Misi pertama, yang pertama daripada dua, adalah satu serangan siang hari yang dilakukan secara langsung di tengah-tengah. Ia telah diluluskan dalam masa kurang daripada 2 jam, bermula dari saat juruterbang itu turun apabila kita tahu di mana dia berada, dan ia telah diluluskan pada tengah malam. Kerana sesiapa sahaja yang pernah bekerja untuk lelaki itu tahu bahawa dia berjaga pada tengah malam. Diluluskan serta-merta, tanpa ragu-ragu, dengan berani. Misi kedua, sebaik sahaja kami tahu di mana juruterbang itu berada dan John sudah tentu membantu dalam hal itu, juga dilaksanakan serta-merta. Anda tahu, saya melihat ke skrin saya apabila misi terakhir selesai di dalam skiff kami, kemudahan selamat kami, dan kami sedang menjalankan VTC, satu sel penyelarasan yang aktif, dan di bahagian atas tertera, 45 jam dan 56 minit. Selama 45 jam dan 56 minit, kami mengekalkan panggilan itu terbuka untuk penyelarasan. Sejak saat juruterbang kami terjatuh, misi kami tidak pernah berhenti. Talian itu tidak pernah terputus, mesyuarat tidak pernah berhenti, perancangan tidak pernah berhenti, tidak pernah terhenti.
Presiden menuntut tindakan yang pantas dan tegas. Dia menyokong tentera kita dengan ketegasan yang kukuh, enggan membenarkan propaganda musuh atau kemunduran melemahkan semangat kita. Kepimpinan beliau memastikan semua sumber maut dan bukan maut digunakan dan pasukan kita mendapat kuasa serta sokongan yang diperlukan untuk menang. Apabila Presiden berkata beliau menyokong para pejuang kita, beliau benar-benar maksudkannya dan itu sangat bermakna memberikan perbezaan besar di medan perang. Presiden Trump faham bahawa keamanan melalui kekuatan bukan sekadar slogan. Ia adalah doktrin yang menyelamatkan nyawa rakyat Amerika. Komitmen beliau yang tidak berbelah bahagi dalam membina semula angkatan tentera kita dan mengembalikan semangat juang telah membuahkan hasil dalam misi seperti ini. Di bawah pimpinan beliau, Amerika Syarikat menunjukkan kuasa dengan penuh keyakinan dan membawa rakyat kita pulang dengan kemenangan. Dan ini masih berterusan hingga ke hari ini sebenarnya. Atas arahan Presiden, hari ini akan menjadi jumlah serangan terbesar sejak hari pertama operasi ini. Esok, lebih banyak lagi daripada hari ini. Jadi, Iran mempunyai pilihan. Pilihlah dengan bijak, kerana Presiden ini tidak main-main. Anda boleh tanya Soleimani, Anda boleh tanya Maduro, Anda boleh tanya Khomeini. Kepada wira-wira yang merancang dan melaksanakan penyelamatan ini, negara anda memberi penghormatan. Saya sangat kagum. Presiden pun terpegun. Kami semua mengagumi profesionalisme dan keberanian anda. Kami di sini untuk berkhidmat kepada anda. Anda melambangkan yang terbaik di Amerika. Kepada para penerbang yang telah diselamatkan dan keluarga mereka, selamat pulang ke rumah. Keberanian, semangat dan ketabahan anda, pernyataan iman yang senyap di tengah-tengah badai, memberi inspirasi kepada kita semua. Tuhan itu baik setiap hari. Dan kepada pihak lawan kita yang sedang menonton dari Teheran, biarlah ini menjadi satu mesej yang jelas. Angkatan Tentera Amerika Syarikat akan pergi ke mana-mana sahaja pada bila-bila masa untuk melindungi rakyat kita dan melaksanakan misi. Kami bertindak dengan tepat. Menguasai ruang udara. Kamu semua nampak? Kami terbang selama 7 jam di siang hari di atas Iran untuk membawa balik juru terbang pertama. Dan kami terbang selama 7 jam di tengah malam untuk mendapatkan perkara kedua. Dan Iran langsung tidak melakukan apa-apa mengenainya. Kami berjuang dengan penuh kehormatan dan menang di bawah kepimpinan Presiden Trump. Semoga Tuhan memberkati tentera kita, semoga Tuhan memberkati Presiden Trump, dan semoga Tuhan memberkati Amerika Syarikat.